Aku nak kau siapkan dokumen ni dan aku nak kau hantar atas meja aku secepat mungkin. Kau faham tak? Dah. Ingat tau dokumen tadi aku hantar. Lah, Man. Banyak je orang kamu tu basuh, Man. Baguslah kamu ni, Man. Kalau tak ada kamu ni, tak tahu apa rupa office ni. Alhamdulillah lah, bos. Alhamdulillah. Saya buat apa yang saya mampu je lah. Ku termenung seorang diri, ku menangis di sebalik sepi. Ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Masuk. Sila. Kau tengok. Kecil besar je budak tu aku tengok si Aiman tu. Okey, kenapa tu? Apa boleh saya bantu? Ni saya nak minta cuti 1 hari je, bos. Boleh tak? Patutlah, aku dah agak dah. Dia ada something tu. Ni tak lain tak bukan ni minta naik gaji ni. Budak-budak bos ni. Sis, aduh. Ingatkan apalah tadi. 1 hari, tak masalah lah. Kamu ni pekerja yang rajin kat sini. Kalau setakat 1 hari tu, tak apa saya bagi kamu 3 hari. Kamu ambil cuti 3 hari. Ada benda something ni. Mana tak semanggah kau ni. Tu Hasan. 3 hari, bos? Betul. Alhamdulillah, bos. Terima kasih, bos. Jangan kau menilai dari rupa. Aduh. Siapa tak flash ni? Common sense lah sikit. Kau dah masuk tandas, flash lah. Janganlah biar macam tu. Asal aku pula. Kau ada nampak tak aku masuk datang dia sini? Tak Kau kat situ. Mestilah kau lah yang pergi tandas. Aku berdatang ni masuk tangan, masuk muka je. Aku tak ada masuk tandas ni. Siapa lagi ni? Kau lah kat sini. Kau lah yang... aku. Apa pula? Tak ada baju aku pula ni. Assalamualaikum semua. Tujuan saya panggil semua berkumpul pada hari ini, saya ada sedikit berita yang amat mendukacitakan. Pada subuh pagi tadi, kita baru saja kehilangan seorang sahabat yang kita sayangi, Aiman. Beliau pergi dalam tidurnya. Untuk pengetahuan semua, beberapa hari yang lepas, dia ada minta cuti pada saya. Ramai berspekulasi bahawa dia minta cuti untuk berjalan-jalan. Juga ada yang kata dia nak minta naik gaji. Saya berikan dia cuti dan tak saya sangka Allah bagi dia kelihatan sepenuhnya. Pemergiannya dalam tidur, berada dalam keadaan tenang. Mungkin kerana beliau sepanjang hayat dia banyak memudahkan urusan kita, urusan orang-orang di sekelilingnya. Allah mudahkan pemergiannya bertemu dengan Sang Pencipta. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah pada arwah Aiman. Al-Fatihah.